Hai semua, selamat datang. Hari ini kita ada satu misi yang sangat-sangat penting. Kita semua akan jadi detektif makanan. Dah sedia nak bongkar rahsia di sebalik makanan kita? Jom! Cuba fikir balik. Pernah tak awak ikut mak ayah pergi pasar raya? Lepas tu berdiri depan rak, tengok banyak sangat jenama, bungkusan warna-warni, sampai pening kepala tak tahu nak pilih yang mana satu. Mesti pernah kan? Jangan risau, itu normal. Hari ni kita nak belajar cara untuk jadi pembeli yang lebih bijak. Okey, untuk mulakan misi kita, jom kita kenal dengan Puan Nurul. Dia sekarang ni tengah ada kat pasar raya. Tugas dia nampak macam senang je, beli beras. Tapi sinilah pengembaraan kita yang sebenar-benarnya bermula. Okey, sebelum kita teruskan, jom kita fahamkan dulu apa maksud makanan ruji ni. Senang cerita, makanan ruji ni ialah makanan utama kita yang kita makan hampir setiap hari. Kalau kat Malaysia ni, dah tentulah nasi, kan? Nasi inilah yang bagi kita tenaga nak belajar, nak main. Sebab itulah memilih nasi yang betul tu penting sangat. Okey, dekat pasar raya tu, Puan Nurul berdepan dengan satu dilema. Depan mata dia ada dua pilihan, beras rebus dengan beras putih. Dua-dua nampak elok, tapi soalannya, yang mana satu lagi sihat untuk keluarga dia? Inilah misteri yang perlu kita selesaikan sama-sama. Baik, semua detektif dah sedia, setiap siasatan perlukan pelan tindakan. Ini dia 4 langkah mudah kita. Pertama, kita cari label pada bungkusan. Kedua, kita baca semua fakta nutrisi yang tertulis. Ketiga, kita bandingkan maklumat antara dua pilihan tu. Dan yang terakhir, barulah kita buat pilihan yang paling sihat. Jom kita mulakan siasatan. Jom kita tengok petunjuk kita yang pertama. Beras rebus, warna dia macam kuning sikit. Beras putih pula, warnanya putih bersih. Lepas tu, ada satu lagi fakta menarik. Beras rebus ni, badan kita serap nutrien dia perlahan. Jadi, kita akan rasa kenyang lebih lama. Beras putih pula, nutriennya diserap lebih cepat dan selalunya harga dia lebih murah sikit. Siasatan kita nampaknya makin menarik ni. Tunggu sekejap. Jangan buat keputusan lagi. Ada satu lagi bukti penting yang tersembunyi pada label ni. Terutamanya untuk korang semua yang tengah membesar. Bukti tu ialah kalsium. Kalsium ni sangatlah penting untuk bina tulang dan gigi yang kuat. Jom kita zoom in betul-betul. Dan inilah dia, bukti yang paling kukuh dalam siasatan kita. Cuba tengok carta ni. Ia tunjukkan perbandingan kandungan kalsium. Nampak tak bar untuk beras rebus tu? Tinggi kan? Sekarang, bandingkan pula dengan bar beras putih kat sebelah dia. Jauh beza kan? Perbezaannya sangat-sangat jelas. Mari kita tengok nombornya. Beras rebus membekalkan 19 mg kalsium untuk setiap hidangan. Ingat tahu nombor penting ni, 19. Beras putih pula hanya ada 10 mg kalsium. 10 sahaja. Kalau kita bandingkan, beza 9 mg tu sebenarnya banyak tahu. Ini bermakna beras rebus ada kalsium hampir 2 kali ganda lagi banyak. Wow! Baiklah, dengan semua bukti yang kita dah kumpul ni, siasatan kita dah pun selesai. Puan Nurul pun dah boleh senyum lega. Dia dah tahu jawapannya dan dia boleh buat pilihan yang terbaik untuk kesihatan keluarga dia. Jadi, keputusan siasatan kita dah pun keluar. Pilihan yang lebih sihat ialah beras rebus. Kenapa? Sebab ia ada lebih banyak kalsium, ia bekalkan tenaga secara stabil jadi kita tak cepat letih dan ia buat kita rasa kenyang lebih lama. Tapi jangan lupa tahu, dua-dua jenis beras ni tetap penting sebab ia bagi kita karbohidrat yang kita perlukan untuk membesar. Ingatlah pesanan ni baik-baik. Setiap kali awak memilih makanan yang sihat, ia macam awak tengah bagi badan awak satu kuasa hebat. Kuasa untuk jadi lebih kuat, lebih cergas dan lebih fokus masa belajar. Misi kita hari ini telah berjaya. Tahniah detektif-detektif semua. Jadi, soalan terakhir saya untuk awak, lain kali bila pergi pasar raya dengan keluarga, fakta sihat apa pula yang awak akan cari pada label makanan? Teruskan jadi detektif makanan yang bijak ya.